Campak-campak Ramadan Raya bersama saya Chef Naim. Saya akan tunjuk kepada anda menu istimewa iaitu udang masak berempah. Jom kita mula masak. Kita masukkan minyak, masukkan bahan yang kita nak tumis. Bau dia dah naik, dia pun hampir nak pecah minyak. Kita boleh satukan dengan rempah kari, serbuk ketumbar, jintan dan kita kacau semua ni. Alright, dia dah cantik macam ni. Untuk kita satukan bersama dengan Maggi sambal tumis. Jadi Maggi sambal tumis ni diperbuat dengan bawang segar dan juga cili. Lebih mudah lah senangnya. Dia dah kering macam ni, jadi kita boleh satukan santan, asam jawa dan kita kacau. Sekarang ni kita boleh satukan bersama dengan hero kita yang kedua, Maggi cukup rasa. Gula, barulah kita boleh masukkan udang. Okey, jadi kita biarkan sekejap. Agak-agak lagi 2-3 minit. Lepas tu udang ni dah masak. Kita pindah ke atas pinggan. Dah boleh makan. Wanginya lah. Udang rempah menggunakan produk Maggi, rasa autentik, garanti menjadi. Jam cuba.